maka itu mencukupkan jumlah semua sekali sebanyak 50 buah akidah. 50 akidah asas yang perlu dipercayai oleh setiap orang Islam. Itu disebut dalam matan dalam akidah awam tu disebut wal mustahilu diddu kulli wajibi, kemudian fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi, hafal 50 tu pada hukum-hukum yang wajib. Ada 50 hukum akidah. Tapi tu dalam perbahasan akidah lah, dalam kitab tauhid ya. Kita cuma baca fiqh, cuma kita lalu dalam rukun Islam. Baik, yang seterusnya pergi pada rukun Islam yang kedua. Wa iqamus salah, mendirikan solat. Maksud mendirikan ni adalah berterusan mendirikan solat. Dia bukannya buat sekali je. Dia berterusan. Hari ni buat, esok buat lagi. Lusa buat lagi, minggu depan buat lagi. Itu kata mendirikan solat. Sebab dia bukannya ibadah yang buat sekali je macam haji. Dan dia bukannya ibadah setahun sekali macam puasa ataupun zakat. Dia ibadah yang harian. Maka bila kata mendirikan solat, wa aqimus salah, bermaksud berterusan mendirikan solat. Baik, solat tu makna apa solat? Solat dari segi bahasa maksudnya doa. Dan ad-doa. Solat. Lafaz kata selawat pun daripada solat juga. Selawat atas Nabi. Daripada solat juga. Allah Ta'ala selawat atas Nabi. Daripada solat. Tapi solat tu maksud apa? Solat dengan makna doa. Mendoakan ke atas Nabi. Mendoakan bahasa. Jadi solat dari segi bahasa doa saja. Pun dari segi syarak, solat maksud dia aqwal wa af'al muqtadahat bil takbiri wa muqtadamat bil taslimi ghaliban. Iaitu perkataan-perkataan dari segi bahasa, dari segi apa syarak. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pada kebiasaannya. Perkataan-perkataan yang bermula dengan takbir, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pada kebiasaannya. Jadi dalam solat, kalau tanya solat tu apa? Solat yang syarak ni apa? Itu dalam tu ada perkataan, rukun qauli, ada perbuatan, rukun fi'li. Starting dia takbir, Allahu Akbar, akhir dia salam. Assalamualaikum. Itulah solat. Kan dalam tu ada perkataan, ada perbuatan, mula dengan takbir, akhir dengan salam. Itu solat dari segi syarak. Cuma apa maksud pada kebiasaan tu? Kan? Pada kebiasaannya, apa maksud pada kebiasaan? Pada kebiasaan solat macam tu. Pada kebiasaan dia macam tu. Solat dia ada takbir, dia ada apa? Ada perkataan, ada perbuatan. Cuma ada juga solat yang tak ada perkataan. Ada. Ada solat yang tanpa perbuatan pun ada. Solat tanpa perkataan. Solat apa? Solat orang bisu. Orang bisu wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Kalau dia boleh belajar, wajib sembahyang. Cuma dia sembahyang dengan isyarat je lah. Dia tak bercakap. Yang orang tak wajib sembahyang kalau dia tak ada dua-dua. Pendengaran tak ada, penglihatan tak ada. Pendengaran tak ada, penglihatan tak ada. Dia nak dengar tak boleh. Nak tengok pun tak boleh. Itulah dia dikira tak mukallaf sebab tak cukup juga syarat anggota yang sempurna. Nanti dibahaskan dalam syarat solat sah nanti ya, akan datang. Baik, jadi kalau dia cukup syarat, kalau dia hilang penglihatan pun dia kena sembahyang. Kalau dia hilang pendengaran pun dia boleh sembahyang juga. Jadi kalau orang yang tak ada pendengaran, dia boleh kalau orang yang tak ada pendengaran biasa dia bisu lah. Maka orang bisu dia kena sembahyang juga. Cuma dia sembahyang dengan syarat sajalah tanpa ada perkataan. Ada juga solat orang yang tanpa perbuatan, ada. Solat orang sakit atau solat orang kena ikat. Itu pun di luar kebiasaan. Dan juga ada juga solat yang tanpa kedua-duanya. Cakap pun tak, kan?
bercakap pun tak, bergerak pun tidak. Itulah solat orang bisu yang kena ikat. Dia dah bisu tu dia kena ikat pula. Nak bercakap tu tak boleh, nak bergerak pun tak boleh. Tapi dia sah solat. Oi, ni baca. Baik. Itu solat. Oi. Pergi pada yang kedua, itu az-zakah. Iqamus salat wa ita'uz zakah. Itu menunaikan zakat. Al-ita' maksudnya memberi. Memberi. Atau mengeluarkan zakat. Kenapa dia sebut zakat dulu baru puasa? Sebab tu tertib dalam hadis. Dalam hadis dia sebut zakat dulu baru puasa. Zakat dulu. Baik. Zakat dari segi bahasa. Zakat lughatan an-nama' wa tathhir. Itu tumbuh subur dan menyucikan. Zakat dari segi bahasa itu subur, an-nama', subur. Wa tathhir dan membersihkan. Okay, boleh menyucikan. Dari segi syarak pula, nama bagi sesuatu yang dikeluarkan daripada harta, nama bagi sesuatu yang dikeluarkan daripada harta atau badan atas cara yang tertentu. Atas cara yang tertentu. Nama sesuatu, nama bagi sesuatu, nama sesuatu yang atau nama bagi sesuatu yang dikeluarkan daripada harta atau badan atas cara yang tertentu. Benda yang kita keluarkan daripada harta kita, dia panggil sebagai zakat harta. Atau yang kita keluarkan daripada badan kita, dia panggil sebagai zakat fitrah. Kerana zakat tu nanti dalam bab dia ada dua pecahan. Zakat badan, zakat harta dan juga zakat badan. Zakat harta ada 6 jenis nanti. Zakat badan tu zakat fitrah. Jadi dikeluarkan dengan cara yang tertentu. Ada kaedah-kaedah, ada syarat-syarat. Jadi hukum dia wajib. Orang Islam wajib keluarkan zakat. Saya tak kerja lagi ustaz, saya tak ada harta nak keluarkan zakat. Tapi zakat fitrah ada. Wajib keluarkan zakat fitrah. Kan semua kena wajib keluarkan zakat fitrah. Kecuali kalau perempuan lah sebab dia di bawah tanggungan ayahnya. Tapi kalau lelaki yang dah balik kena keluar zakat fitrah. Kan jangan dia harapkan ayah dia tanggung lagi dia. Lepas balik tu dia kena keluar dari zakat fitrah dia. Murah je, tak mahal pun, RM7 je setahun kan. Kalau dia makan beras yang grade tinggi sikit, RM14 kan. Kalau yang dia up sikit, apa lagi? RM21 kan. Apalah sangat, top up kita 30 sebulan kita boleh top up kan. Tiba zakat fitrah, ayah lah bayar, abah lah bayar RM7. Bayar sendiri besar-besar tu laki-laki tu bayar sendiri zakat fitrah.